Inilah rumah yang paling berbaloi di Sungai Petani. Okey, sekarang kita berada di pos kereta. Kalau hampa boleh tengok dekat sini, boleh muatkan sebiji kereta, dan kalau hampa renovate sikit boleh muatkan 2 biji kereta. Okey, jom kita masuk dalam rumah. Selamat datang ke rumah idaman hampa. Okey, sekarang kita berada di ruang tamu. Kalau boleh hampa tengok dekat sini. Okey, ni hampa boleh buat letak sofa, dan depan ni ada hampa boleh letak kitchen cabinet, dan belakang ni hampa boleh letak meja makan. Okey, rumah ni ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, jom kita pergi ke master bedroom. Cepat. Okey, ni adalah master bedroom dia, sangat luas. Boleh letak queen bed tau. Okey, so jom kita pergi ke bilik yang kedua. Okey, tengok dekat dalam ni. Untuk bilik yang kedua ni, pencahayaan daripada atas, ceiling yang tinggi. Okey, jom kita pergi bilik yang ketiga. Okey, mai cepat sini. Okey, ini adalah bilik yang ketiga, sesuai untuk anak bujang hampa. Okey, dan last sekali, ini adalah ruangan kitchen. Hampa boleh buat masak-masak dekat sini. Best kan? Okey, yang di sini adalah tandas yang pertama, dan yang ini adalah tandas yang kedua. Okey, mai sini cepat. Ini adalah ruangan belakang. Ini kalau hampa renovate, dia akan jadi macam mana? Macam di sana. So rumah ni owner nak let go 235,000 sahaja. So kepada siapa yang berminat dengan rumah ni, terus boleh kontak saya di bawah. Okey,